Bangkitkan isu ini Perdana Menteri sendiri dan banyak laporan-laporan atau cerita-cerita yang kita dengar di luar sana. Contohnya, ada satu berita yang mengeluarkan bilion ringgit orang sakau kamu tak tahu, tabung haji. Dia yang sebut. Jadi kami nak tahu yang mana satu dalam bab laporan RCI ini yang dia kata ada orang sakau. Kalau ada orang sakau, ini sudah ada 3 tahun laporan ini diberikan kepada kerajaan. Kalau dah sakau sampai 3 tahun pun tunggu sampai sekarang tak ada lagi orang yang terbukti ada menyakau seperti apa yang dia kata. Jadi apa benda yang kita nak bahas dalam ini? Apabila dia sendiri pun tak ada urgensi untuk membuktikan bahawa dia mahu melihat supaya ini adalah merupakan sesuatu yang urgent, yang mustahak untuk diketahui oleh rakyat semua. Laporan RCI tabung haji tak diterbitkan awal kerana bimbang orang Melayu hilang keyakinan. Orang Melayu hilang keyakinan dulu. Sekarang tidak hilang keyakinan. Apa benda yang dia cuba nak sebut dengan kita ni? Kalau tangguh, orang Melayu tak akan hilang keyakinan.